30 hari, 30 board game. Game pertama. Okay guys, ini game Cap Shark vs Octopus. Game ni difficulty dia otak santai dan sangat senang belajar dan main. Dan boleh main 2 orang sahaja. Okay, game ni ada Shark dengan Octopus. Shark kena kejar Octopus, Octopus kena lari. Okay, dalam game ni Shark kena makan Octopus. Tapi cara dia nak makan tu, dia kena make sure dia ada dadu merah satu. Dia letak kat sini. And then dia kena sebelah Octopus. Okay, cara Octopus lari pula, dia kena guna kad. So kad ni dia akan letak dekat sini. And then dia akan buat apa ability kad tu. Dan menyebabkan Octopus boleh lari lah. Okay, part paling best dalam game ni is, benda ni Octopus seorang je boleh nampak. Shark yang duduk sini tak akan nampak lah. Okay, Shark pula cara dia bergerak, dia akan main dadu. Kalau dadu warna hijau, dia akan bergerak. Kalau warna kuning, dia akan search. Kalau warna merah, dia makan-makan. Okay, cara game ni habis, Octopus kena lari daripada Shark sampailah Shark mati kelaparan. Last kali, game ni takkan terlalu lama, boleh ambil masa dalam 1 jam saja. Dan korang boleh main dengan member-member korang dan dapatkanlah game Cap ni. Dan main waktu Ramadan.